Assalamualaikum guys. So market hari ni jatuh lagi 12 mata kan, sebab kerana keadaan ekonomi ataupun keadaan financial banking sector yang bermasalah di Indonesia kan. Jadi banyaklah syarikat-syarikat kita yang melabur ke Indonesia tu kan, bank-bank kita terjejas lah kan. Tu cerita dia. Jadi cerita saham hari ni adalah saham ni LSH, Lim Shanghai Capital Berhad kan, harga IPO 88 sen, nombor kod Bursa Malaysia ialah 0351, akan disenaraikan ke Ace Market Bursa Malaysia besok kan, pada hari Jumaat 21 hari bulan Mac tahun 2025. So kat belakang Irfan ni ada itulah carta carta fair value lah yang dikeluarkan oleh research house yang ada di Malaysia ini kan, yang dikumpulkan oleh Bro Azmi kita kan, geng Saka Samalaya. So cerita dia kalau anda lihat harga IPO dia 88 sen, Mercury Research bagi upside 20% pada harga 106 fair value dia. Rakuten bagi RM12, RSB bagi RM13, CGS IMB bagi RM14, TA bagi RM27, M+, paling kuat sekali bagi RM60 fair value dengan average fair value of RM22 kan. So kalau anda lihat lain research house, lain lah dia punya fair value, pasal sistem accounting dia, akiraan dia berbeza lah kan. Ada yang kira PE forward 2026, ada yang 2025, ada yang kira PE yang sekarang kan. Lepas tu ada juga yang dikirakan based on sector, ada juga yang based on peers, dia punya perbandingan kan. Jadi dia jadi lain-lain lah. Umpamanya kalau kita soal Islam tu kan, ada orang nampak perempuan pakai prudah tu yang mahal, tapi ada orang yang nampak gadis yang bermata biru dan rambut kuning tu mahal. So dia bergantung pada researcher tu tadi Apapun siapa yang dapat saham Lim Shanghai ni kan, syarikat construction ni, I ucapkan all the best lah kan. Semoga dia naik dan menguntungkan tuan-tuan dan puan para pelabur di Bursa Malaysia hendaknya, insya-Allah. Mana tahu kalau untung bolehlah buat duit raya kan, dan nak raya ni kan. So apa-apa pun all the best. Jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.